Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Traders. Okey, minta maaf, cikgu nak minta maaf kerana sudah lama tidak membuat video-video berkaitan dengan forex trading. Bukan pasal apa, satu pasal cikgu punya kesihatan tidak mengizinkan, yang kedua pasal masa juga tidak mengizinkan. Okey, so itu dah settle. Okey, so hari ni cikgu nak buat, disebabkan dah lama tak buat video, hari ni cikgu akan buat full education. Ni untuk tahun 2025 lah. Full education trade forex. Full education. So full education ni maksudnya video ni akan jadi panjang. So tanpa buang masa, cikgu akan teruskan sahaja. So bila cikgu mengajar, cikgu akan mengajar seperti cikgu dengan anak murid. So, cikgu akan mengajar menggunakan by chapters. Dia ada chapter-chapter dia kalau kau perasan kat sini. Kalau kau ikut kat sini, dia ada 5 chapters. Kemungkinan ada tambahan chapters lain. Ni just kita tulis dululah. Okay. So, dalam chapters ni, kita buat sementara ada 5. Dia tulis sini. Yang pertama adalah cerita pasal indicators. Bukan pasal apa. Bila cikgu mengajar forex, cikgu akan menggunakan cikgu punya indicator. So kalau kau tak faham cikgu punya indikator, macam mana cikgu nak ajar untuk chapter seterusnya. Okay, so pertama sekali ada indikator. Cikgu cerita sekejap saja benda ni. Yang kedua yang penting adalah analisa market. Yang ketiga lagi penting adalah BOMO candle. Mana cikgu punya student yang lepas-lepas. Kalau korang tak percaya, korang boleh tanya kat dia. Tak apa, yang mana yang student cikgu, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Kau tulislah, belajar BOMO candle ni boleh jadikan kau gila. Dia akan tulis ni, kau akan jadi gila. Yang cikgu nak korang belajar ini juga sebenarnya. Lepas tu, kalau kau dah belajar pasal BOMO candle ni, korang nak kena tahu pula dekat mana dia selalu ada. Ni adalah chapter 4, chapter 5 ada time frame. Sebab bila kita trade, kita tak boleh pandang pada satu time frame. Tapi biasanya yang chapter 5 ni, kita akan masukkan dalam analisa market. Okay. So, kita akan pergi pada chapter yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, chapter pertama ni adalah indicators. So, dalam cikgu punya indikator, kalau kau perasan yang bahagian belakang ni, cikgu ada masukkan 2 jenis indikator yang penting. 2 jenis. Yang pertama adalah support resistance. Yang kedua adalah trend indicator. Dia yang penting 2 indikator ni. Kalau korang belajar mana-mana, Sifu Forex, Master Forex, Guru Forex, Cikgu Forex, semuanya biasa akan mengajar korang support resistance. Cuma macam cikgu tambah trend indicator sekali lah. Biasanya diorang buat manual, cikgu buat semuanya jadi auto. So, kita akan pergi pada bahagian support resistance dulu. Iaitu kotak zone dengan line support resistance. Okay. So, sekarang cikgu dah pakai benda ni, menulis lah. Okay, kita pergi pada kotak zone dulu. Okay, kalau korang perasan kat sini, kotak merah, kotak hijau. Ini adalah kotak zone yang terbentuk secara automatik. Kalau dia simple saja. Kalau warna merah ini adalah resistance. Kalau warna hijau ini adalah support. Okay, just cikgu nak beritahu korang, untuk support resistance ni, kotak support resistance ni, ia adalah indikator terbaru yang cikgu buat lah. Dia tak sama macam yang dulu punya. Yang ini terbaru punya. Sebab apa? Yang baru ni, ramai sangat cikgu minta tolong buat auto zone untuk BOMO candle lah. Yang terbaru ni, hampir tepat dia punya kotak zone semua terbentuk dekat, kalau kau perasan kat sini, terbentuk dekat base kotak zone BOMO. Contoh macam ini adalah rally base drop. Rally base drop. Kalau kau perasan, tengok kotak zone yang secara auto ni, dia terbentuk betul-betul dekat zone BOMO ni, yang warna biru ni. Nampak tu, dia terbentuk cantik je. Yang ini adalah zone, kotak zone support resistance yang terbaru, yang terkini punya. Agak-agak sukar juga sebenarnya nampak benda ni. Okay, so itu kita dah settle. So, untuk support resistance kotak zone dah settle, kita akan pergi pada line pula SNR. Okay, line SNR ni kalau kau perasan, yang line warna merah, line warna biru,
line warna biru. Okey. Yang line-line ni, ini adalah line support resistance. Simple saja benda yang sama. Kalau warna merah, ini adalah resistance, line resistance. Kalau warna biru, kalau warna biru macam ni, ini adalah line support. Dia simple saja. So, untuk dijadikan cerita lah, okay. Bila, dengar lagi sekali, bila kotak zone maksud yang kotak merah ni, terbentuk berdekatan dengan line-line support resistance. Yang sekarang ni kita cerita pasal resistance, so maksudnya bila kotak zone resistance terbentuk berdekatan dengan line-line resistance ni, so maksudnya zone dekat area sini agak kuat. Dia maksudnya zone dekat situ dia agak kuat. That's why kalau kau perasan candle. Kalau perasan candle dia start naik. Okay, bila dia start naik, okay, dia tak boleh break kat situ. Tiba-tiba kotak zone terbentuk. Dia tak boleh break. Lagi bukan kotak zone je. Line-line resistance ni dah awal dia dah tunjuk dah. Kat situ ada halangan. Bila dia tak boleh break, pasal apa? Dekat kawasan tu agak kuat. Dia start turun. Kalau kau perasan, dia cuba kat sini, dia cuba lagi dekat sini. Maksudnya 3 kali dia cuba, tak boleh nak break, dia terus turun. Dia simple saja. Okay, sebab boleh faham, kita cuba pula pada support. Okay, support kita akan tengok dekat area sini. Support. Okay, lagi sekali kita cerita. Bila kotak zone support terbentuk berdekatan dengan line-line support. Lagi line support ni besar sebenarnya, H1 ni. Aku lupa nak cerita pasal line. Tapi sekejap lagi. Okay, bila kotak zone terbentuk berdekatan dengan line-line support, so maksudnya zone dekat area sini dia agak kuat. Maksudnya zone dekat sini agak kuat. That's why kalau kau perasan, sekejap. That's why kalau kau perasan, bila candle dia start nak turun, dia nak cuba break pada bawah. Tapi tak boleh. Pasal satu, kotak zone dah terbentuk. Yang kedua, line-line ni. Line-line ni ada. So, maksudnya kita tak tahu dekat area situ ada pula. Bila dia tak boleh break, dia kena tendang. Dia cuba lagi. Tak boleh break. Dia terus shoot di atas. So, maksudnya, kotak zone dengan line support resistance ni, kita boleh gunakan dia sebagai guideline kita. Guideline kita untuk tahu kat mana ada rintangan. Okay. Ni cikgu nak beritahu korang sebab cikgu nak lebih detail sebenarnya kali ni video ni. Ingat support resistance ni, korang cuma perlu tahu ia adalah kalau line-line lah, line atau kotak rintangan. Dia simple je, rintangan. Dia adalah kotak, dengar. Ini maksudnya support resistance dia adalah line atau kotak rintangan. Rintangan mana? Rintangan untuk naik atas, rintangan untuk turun bawah. Kau cuma perlu tahu tu je. Kalau korang nak buat manual pun boleh. Macam cikgu tak perlu buat apa sebab semuanya terbentuk secara auto. Semua terbentuk secara auto. Okay, cuma cikgu nak buat tambahan. Tambahan sikit. Sekejap, cikgu buang ni dulu. Dia tak ada clear all sini. Tak apalah, cikgu pun baru lagi benda ni. Okay. So, cuma cikgu nak tambah sini dekat korang. Okay, kalau kau perasan, cikgu nak cerita ni pasal line. Okay, kalau kau perasan, dekat line-line ni, dia ada tulis nombor atau tulisan kat sini. Dia ada tulis M30, dia ada tulis H4, dia ada H1, dia ada D1. Okay, so, yang nombor-nombor ni atau tulisan ni, ini adalah rintangan mengikut time frame. Aku dah start pakai nama rintangan. Atau halangan. Halangan atau rintangan. Halangan lah senang. Halangan. Support resistance adalah halangan. Lagi senang. Okay.
dia adalah halangan. Rintangan kau tak faham, halangan. Okey, so kita buang sekejap. Okey, so macam cikgu cerita tadi. Yang korang boleh nampak ada nombor-nombor tulisan ni. Kalau macam M30. M30 ni maksudnya ia adalah halangan minit ke-30. Kalau H4 ni, dia ada halangan 4 jam punya. Kalau H1 adalah halangan 1 jam. Daily ni maksudnya halangan harian. Harian apa? Kalau merah resistan lah. Kalau biru macam ni, maksudnya ni support. H1. Maksudnya itu adalah M30 resistan, H1 resistan, daily resistan, H1 support. Boleh faham? Dia dah buatkan secara auto. Okay, kelebihan yang lain-lain ni pula, dia tak sama macam indikator lain. Contoh cikgu tunjuk kat korang. Okay, ini adalah gold. Okay, cikgu pergi pada H1 dulu. Okay, cikgu pergi pada H1. Okay, cikgu nak korang fokus dekat area sini. Okay, kadang-kadang line ni, kadang kau tak nampak tulisan, kau letak je cursor, dia akan keluar H1. Contoh atas ni, dia ada double ni, dia ada daily dengan H4 ni, D1. So, H1 ni maksudnya halangan pada resistan 1 jam. Okay, sekarang ni 2634. Okay, ini adalah time frame H1. Sekarang ni cikgu nak buka time frame M30. Okay, bila cikgu buka M30, H1 ni masih ada 2634 pada tempat yang sama. Okay, cikgu buka pada M15 pula. Okay, M15, dia tetap ada H1 resistant 2634. So, maksudnya, untuk line-line support resistant ni, ini adalah indikator non-repaint indicator. Non-repaint indicator ni maksudnya, engkau buka mana-mana time frame, dia takkan bergerak, dia takkan berubah. Itu maksudnya non-repaint indicator. Yang akan berubah kalau kau perasan adalah kotak-kotak zone, iaitu arrow-arrow ni semua. Dia akan berubah. Dia berubah bukan siapa. Kotak zone ni semua dia akan mengikut candle. Dia terbentuk cantik je punya kotak. Kalau kau perasan kat sini sekejap. Aku dah terpaksa tunjuk dah. Okay, nampak tu? Rally base drop. Dia buat kotak zone dekat warna biru. Nampak tu? Cantik gila. Okay, ini adalah support resistance baru. So, macam cikgu cerita tadi, untuk line resistance ni atau line support ni, dia adalah non-repaint. Kau buka mana-mana time frame, dia takkan berubah. Yang berubah hanyalah kotak-kotak zone dengan arrow-arrow ni, indikator lain. Indikator lain adalah repaint. Dia akan berubah. Bukan pasal apa, indikator lain, dia akan berubah mengikut candle punya time frame. Dia akan berubah. Okay, mana aku punya... Okay, so sekarang ni, so far boleh faham ke? Untuk support resistance, cikgu rasa korang boleh faham ni. Kalau tak faham, jangan takut. Video lama cikgu pun ada explain benda ni. Cuma beza dia, beza dia adalah, indikator yang cubakan zone support resistance yang terbaru ni, dia adalah yang dia adalah bukan update, dia bukan updated Dia adalah buatan barunya mengikut candle bomoh. Support resistance dia tak sama macam dulunya. Tapi cerita dia lebih kurang. Nak tengok video lama pun boleh. Tapi nanti cikgu buat banyak video baru nanti Okay, so support resistance ni dah habis. Cikgu harap korang boleh faham. Okay, cikgu akan pergi kepada bahagian kedua adalah trend indicator. Trend indicator pula. Okay. Alright, kita sambung balik. Okay, tadi support resistance kita dah settle. Sekarang ni kita nak pergi indicator adalah trend indicator. Okay, trend indicator ni dia ada dua jenis. Satu arrow hitam, satu lagi bulatan hitam. Alright, kita pergi check kat sini. Dia ada tulis ada dua jenis indicator. Sorry. Okay. Dia ada tulis kat situ dua jenis indicator auto trend market. Okay, kita akan cerita pasal pasal ini dulu. Arrow plus circle. Circle apa? Circle warna hitam ni. Ni gambar dia. Ni gambar dia. Alright. Okay. So, dia ada dua jenis. Ni simple cikgu nak cerita. Satu, arrow yang ada warna hitam. Arrow hitam ada bulatan hitam. Satu lagi kalau kau perasan kat sini, dia tak ada bulatan hitam. Nampak tak? Arrow dan circle. Dia simple saja. Arrow circle, arrow plus circle. Maksudnya arrow tambah bulatan hitam. Kalau dia turun bawah, ia maksudnya adalah downtrend.
Dia kalau arrow hitam, bulatan hitam, naik atas, ini adalah uptrend. Kalau dia tak ada circle, and then ada juga tertanya kan, nanti tiba-tiba, cikgu macam mana nak dapat indikator pula? Korang pergi tekan je dekat bahagian sini, tekan more ni, description. Lepas tu korang boleh nampak ada banyak maklumat sini pasal cikgu punya maksudnya indikator cikgu. Boleh tekan website ni. Ini cara daftar. Yang mana nak support cikgu tu, bolehlah daftar akaun kan, akaun HFM bawah cikgu. Ni cara tukar IB ni set bagi lagi ni. Support dia baru happy sikit. Ni grup cikgu. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.